Nak jadi seorang pelakon ni, kenalah ada banyak ilmu. Kalau tak, bersiap sedialah dari segi mental. Kena paku bertubi-tubi dengan netizen ni. Sebab lakonan yang dibawakan tu tak realistik. Atau bahasa sekarang ni, digelar sebagai pelakon kayu. Tak semua pelakon mampu menghidupkan watak dengan baik. Ada yang berusaha keras, tapi tetap nampak kaku. Lakonan tak natural, ekspresi wajah yang kosong. Bahasa tubuh juga tiada. Serta dialog yang dilontarkan macam seolah-olah menghafal sebiji dalam skrip. Inilah punca mengapa pelakon-pelakon baru ini sering dikecam lakonan mereka. Jadi untuk video episod ke-32 kali ini, jom Mr. senaraikan antara 10 pelakon yang pernah digelar pelakon kayu dalam naskah lakonan mereka. Mungkin juga ada pelakon kegemaran korang dalam senarai ni? So, let's check it out. Pelakon yang semakin meningkat naik dan sering membawakan watak-watak heroin dalam drama dan filem-filem tempatan ini, iaitu Siti Khadijah, pernah dikecam dulu gara-gara lakonannya yang kaku. Ia berlaku pada awal permulaan kerjayanya sebagai anak seni, hinggalah beliau mengambil inisiatif untuk memasuki beberapa kelas lakonan yang dianjurkan oleh seniwati Fauziah Nawi, Fatimah Abu Bakar dan Bad Haji Azmi. Beliau juga pernah memberitahu yang dia sanggup berhabis duit demi menambah ilmu dan meningkatkan lagi mutu lakonan. Baginya, ilmu itu sangat mahal, tapi demi nak belajar, beliau sanggup untuk itu. Sejujurnya, beliau sendiri mengakui yang lakonannya pada awal-awal dulu memang kayu sebab tak pernah berguru dengan sesiapa. Jadi, bila dah jadi pelakon ni, ada pengarah yang mencadangkan supaya memasuki mana-mana kelas lakonan dulu, dan beliau juga tiada masalah untuk invest ke arah itu untuk lebih serius dalam kerjayanya. Pelakon Haris Hamdan, iaitu bintang kelahiran Hero Remaja 2020 ini, sudah bersedia dari awal lagi untuk menerima kritikan gara-gara lakonannya dalam filem Sahak Gangster arahan Ahmad Idham. Beliau yang pertama kali diberi peluang memegang watak utama dalam filem itu sudah sedia maklum mengenai lakonan yang dipamerkannya. Dia juga terbuka sekiranya ada yang menggelarkannya pelakon kayu. Perkara itu tidak akan membuatkannya rasa sedih. Sebaliknya, bersemangat untuk buat lebih baik pada masa akan datang. Haris juga banyak belajar di set penggambaran, sama ada dari pengarah atau pelakon-pelakon senior. Beliau juga ada mengambil inisiatif untuk memperbaiki mutu lakonan dengan menyertai kelas lakonan bersama dengan pelakon hebat iaitu Eli Suryati. Baginya, menimba ilmu itu sangat penting sebab tak boleh masuk ke set penggambaran dengan keadaan kosong, ujarnya. Pada awal pembabitannya dalam dunia seni, kira-kira 10 tahun yang lalu, pelakon Rohainis pernah diberi jolokan pelakon kayu, tetapi beliau sikit pun tidak pernah berasa kecewa. Ia berlaku apabila lakonannya dalam drama bersiri Hello Mr. Perfect dilabel sebagai kayu di laman sosial oleh netizen. Namun baginya, dia melihat kritikan tersebut sebagai pemangkin semangat untuk terus memperbaiki mutu persembahannya, memandangkan dia masih baharu dalam bidang lakonan pada ketika itu dan masih banyak ruang yang perlu diperbaiki untuk masa hadapan. Sementara itu, Rohainis berkata dia tidak bimbang kritikan tersebut akan memberikan kesan kepada kerjayanya kerana beliau yakin pihak produksi memahami situasinya yang dialami sebagai pelakon baharu sepertinya. Walaupun di label kayu, dia masih tetap diberikan watak utama oleh pihak produksi. Pun begitu, dia tidak boleh berasa selesa kerana ini adalah peluang untuk terus belajar memperbaiki diri agar dapat menjadi pelakon yang lebih baik, katanya. Dikritik tidak sesuai tampil sebagai hero kerana berwajah jambu dan dilabel sebagai pelakon kayu. Itu antara perkara pahit yang harus ditelan oleh bintang muda Anik Suhair yang juga peserta bagi program Hero Remaja 2020 ini. Meskipun sudah ada pengikut fanatik menerusi beberapa karya di layar kaca, dia terpaksa bergelut dengan kecaman demi kecaman yang dilontarkan daripada pencinta drama tempatan. Anik bagaimanapun
enggan tunduk dengan emosi yang merantai hatinya. Sebaliknya, melihat setiap kritikan pedas itu secara positif sekaligus menjadi pemangkis semangat untuk terus berjuang. Beliau tidak bersetuju dengan kecaman tersebut. Baginya, kemahiran lakonan adalah tunjang utama yang perlu dipersiapkan oleh seseorang pelakon. Selain rupa, serta fizikal adalah kurniaan ilahi. Beliau juga sedar yang netizen memang ada hak untuk bersuara. Justru, beliau hanya akan mengambil komen positif sahaja. Dia juga mengaku yang memang tak mudah untuk puaskan hati semua orang. Dia sedaya upaya untuk memperbaiki lakonannya supaya gelaran kayu itu boleh pergi menjauh darinya. Pelakon baharu Ahirin Ahiruddin menjelaskan bahawa dia akan berusaha untuk menambah baik kualiti lakonannya selepas di label kayu ketika tampil dalam sebuah filem Gadis Jolobu tahun 2022 dulu. Malah, dia tidak malu untuk mengakui yang lakonannya sebegitu kerana sebelum ini pernah berlakon tetapi tidak mempamerkan ekspresi wajah. Beliau juga setuju yang dia masih baru dalam industri dan mencuba untuk memperbaiki lagi lakonannya. Menjawab tuduhan yang mana penglibatannya dalam lakonan hanya bersandarkan wajah yang cantik sahaja, Ahirin hanya menganggap tuduhan itu sebagai satu pujian buatnya. Beliau juga tidak akan serik untuk berlakon selepas dilabel sebagai pelakon kayu dan memberitahu dia sangat minat untuk berlakon dalam genre romantik, thriller dan action. Pelakon meningkat naik Muaz Zabir memaklumkan beliau telah berusaha menjayakan setiap watak agar dirinya tidak dilabel sebagai pelakon kayu. Kata Muaz, dia enggan dianggap sebagai pelakon yang sekadar berwajah tampan tanpa bakat dalam bidang berkenaan. Drama terbaru yang menampilkannya sebagai hero iaitu Iskandar Cempaka adalah batu loncatan untuk dinilai oleh penonton sama ada memang boleh berlakon ataupun tidak. Walaupun beliau sudah sedaya upaya buat sehabis baik, namun penonton masih tetap nampak dia berlakon kayu. Sebenarnya, beliau memang jenis banyak bertanya, berbincang serta minta pandangan daripada pengarah, pelakon senior yang berpengalaman di set syuting sama ada betul apa yang dibuat dan yakin sudah buat yang terbaik katanya. Muaz juga memberitahu tentang cabaran yang dihadapinya di mana dia sebenarnya pernah terfikir mahu mengundurkan diri di awal pembabitan tahun 2022 dulu kerana tidak tahan dengan tekanan yang dihadapi. Tapi apabila mendapat pasukan produksi yang bagus, rakam pelakon yang banyak membantu, beliau jadi seronok serta atas sebab itu juga membuatkan dia kembali kuat semangat semula untuk teruskan dan berharap dapat peluang lagi dan lagi katanya. Pernah dikecam hebat dan digelar kayu, ia tidak mematahkan semangat pelakon Sharifah Rose untuk terus berada dalam industri seni. Dia memberitahu setiap kali menerima tawaran berlakon, dia meletakkan niat untuk belajar dan mahu menimba lebih banyak ilmu dalam lakonan. Dia juga sedar bukan semua orang dikurniakan bakat semula jadi dalam bidang ini. Baginya, tidak mengapa kalau buat kesalahan. Sekurang-kurangnya, dia dapat belajar daripada kesilapan itu. Dalam pada itu, menurut Sharifah Rose lagi, dia turut mengikuti kelas lakonan biarpun sibuk dengan jadual penggambaran. Biasanya, kalau sebelum pergi kelas, dia akan bawa skrip supaya dapat belajar sebelum masuk ke set penggambaran, ujarnya. Penyanyi yang sudah bergelar pelakon iaitu Kai Bahar mengakui yang dia tidak risau sekiranya ada yang menggelarkan lakonannya kayu. Pada awal lakonannya lagi, dia sudah menerima pelbagai kritikan dari netizen. Bagaimanapun, Kai tetap mengambil maklum balas dengan apa yang disampaikan demi memperbaiki kelemahan dan meningkatkan mutu lakonannya. Apa-apa sahaja tawaran lakonan yang diambil pasti akan dibuat sehabis baik katanya. Kai juga turut mengikuti kelas lakonan selepas mendapat tawaran berlakon dalam drama. Beliau juga mempelajari teknik lakonan dari pelakon berpengalaman seperti Zul Huzaimi dan dari situ barulah dia mendapat banyak info serta teknik lakonan yang berkesan. Pelakon yang berwajah kacukan Sofia Al-Barakbah mengakui yang beliau berasa terkilan dengan komen yang mendakwa dia memasuki industri hiburan
dengan hanya berbekalkan imej seksi dan rupa paras semata-mata. Menurut Sofia, jika lakonannya teruk, tidak mungkin produser berminat untuk memberikan tawaran lakonan. Malah, kesemua tawaran diterima selepas menghadiri beberapa uji bakat. Sofia mengakui yang dia berasa sedih bila terima komen negatif yang cakap dia berlakon kayu dan teruk. Ada yang komen cakap muka sahaja cantik, tapi berlakon macam apa. Beliau terpaksa terima komen-komen negatif itu dan juga mengakui yang bukan mudah untuk puaskan hati semua orang selain tidak membalas komen-komen kritikan itu. Baginya sendiri, lakonan yang dipamerkan tidaklah terlalu kayu seperti ramai yang cakap. Beliau juga memberitahu yang dia tidak menggunakan mana-mana kabel untuk dapatkan job. Semua itu atas usahanya sendiri. Sofia turut meminta netizen untuk berikan masa memperbaiki kelemahan yang ada. Pelakon yang paling-paling terkenal di Malaysia ni dengan jolokan imej kayu adalah Fattah Amin. Beliau sendiri sedar akan gelaran itu yang mula timbul pada awal kemunculannya dalam industri lakonan sejak menjuarai program Hero Remaja 2012 dulu. Namun, Fattah tidak pernah berkecil hati dengan kritikan itu. Dia mengambil kritikan itu sebagai pembina semangat untuknya terus mengasah bakat menjadi pelakon yang lebih baik. Tambah Fattah, selepas mendapat kritikan itu, dia mula mempelajari pelbagai teknik-teknik lakonan, menerusi pelbagai filem yang ditonton, selain mendapat khidmat nasihat daripada pelakon-pelakon senior dan pengarah. Hinggalah kini setelah hampir 15 tahun dalam lakonan, gelaran kayu itu seakan-akan sudah hilang dalam dirinya dan pujian demi pujian diraih dalam setiap naskah drama maupun filem lakonannya. Fattah dapat membuktikan yang bakat lakonannya itu dapat diasah dengan lebih baik hingga dapat beraksi dalam banyak filem-filem aksi tempatan. Selain lakonan yang mantap, penonton juga turut memuji skil seni mempertahankan diri yang dimiliki oleh Fattah. Jadi betullah kata pepatah, kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kalau tak berusaha bersungguh-sungguh, pasti azam dan cita-cita tu takkan ke mana. Jadi, kalau ada yang bercita-cita nak jadi pelakon tu, pastikan masuk ke dalam industri dengan ilmu yang cukup ya, supaya tak menyusahkan mana-mana pihak dan mengelakkan juga kecaman dari para netizen. Berikan penghayatan yang terbaik dalam lakonan, barulah penonton dapat rasa apa yang disampaikan itu. Okeylah, sampai sini sahaja konten Mr. Letop kali ni. Jika anda belum lagi subscribe, tekan button subscribe dekat bawah tu. Dan jika anda suka dengan video ni, tekan button like dekat tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letop, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.